sejahtera. Nama saya Aida Takma binti Al-Malik Faisal daripada PSV 1, ambilan Ogos 2024-2029. Pada hari ini, saya akan membentangkan persembahan bagi subjek JICS 1082, iaitu isu semasa dan cabaran masa depan yang dikendalikan oleh pensyarah saya, iaitu Encik Muhammad Rizauddin bin Mamat. Jadi pada hari ini saya akan mengulas dengan lebih lanjut tentang isu bayaran royalti petroleum kepada negeri Terengganu dan juga negeri Kelantan. Kita akan mulakan dengan pengenalan. Jadi, isu berkaitan dengan perjanjian petroleum dan juga bayaran royalti kepada negeri-negeri seperti negeri Terengganu dan juga Kelantan ni merupakan salah satu isu yang telah disignifikasikan dalam hubungan antara Kerajaan Persekutuan dan juga Kerajaan Negeri di Malaysia. Setelah adanya penubuhan Petroleum Nasional Berhad, iaitu Petronas, pada tahun 1974, dan pelaksanaan Akta Pembangunan Petroleum 1974, semua kuasa berkaitan dengan pengurusan dan juga pemilikan sumber petroleum telah diserahkan kepada Petronas. Jadi, sebagai timbal balik kepada penyerahan hak tersebut, kerajaan negeri telah dijanjikan bayaran tunai atau sering dirujuk sebagai bayaran royalti petroleum sebanyak 5% daripada nilai pengeluaran petroleum yang diperoleh daripada kawasan negeri masing-masing. Namun, pelaksanaan bayaran ini telah mencetuskan pelbagai kontroversi, terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai timur, iaitu negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Kedua-dua negeri ini sering membangkitkan isu ketelusan, keadilan dan juga hak dalam menuntut royalti, khususnya apabila terdapat pelbagai tafsiran tentang kedudukan geografi seperti telaga minyak sama ada dalam atau luar perairan negeri, serta campur tangan politik yang dilihat mempengaruhi keputusan berkaitan dengan bayaran tersebut. Perdebatan ini bukan sahaja melibatkan aspek undang-undang dan ekonomi, malah turut menyentuh sensitiviti politik dan juga keseimbangan kuasa antara pusat dan juga negeri. Jadi, kita beralih kepada latar belakang perundangan. Isu bayaran royalti kepada negeri-negeri pengeluaran seperti negeri Terengganu dan juga negeri Kelantan ni berakar umbi daripada perkembangan struktur perundangan dan juga institusi negara yang mengawal selia sumber petroleum sejak tahun 1970-an. Asas perundangan yang berkaitan dengan isu ini melibatkan beberapa undang-undang dan dokumen penting. Seperti contoh, yang pertama, Akta Pembangunan Petroleum 1974, iaitu Akta 144. Akta ini menjadi teras kepada keseluruhan kerangka perundangan berkaitan dengan petroleum di Malaysia. Beberapa perkara penting dalam akta ini ialah: yang pertama, penyerahan hak, iaitu di bawah Seksyen 2, semua kuasa hak dan juga kepentingan berkaitan dengan penerokaan dan pengeluaran petroleum di Malaysia, termasuklah di perairan negeri, diserahkan kepada Petroleum Nasional Berhad, iaitu Petronas. Yang kedua, iaitu perjanjian bersama dengan negeri. Sebagai balasan kepada penyerahan tersebut, kerajaan negeri menandatangani perjanjian penyerahan hak, iaitu dengan Petronas. Dalam perjanjian ini juga, Petronas bersetuju untuk membuat bayaran tunai sebanyak 5% daripada nilai petroleum yang dijumpai dan dikeluarkan dari kawasan negeri tersebut. Yang ketiga, ini merupakan asas kepada apa yang sering dirujuk sebagai royalti petroleum, meskipun secara teknikalnya disebut sebagai bayaran tunai dalam perundangan. Jadi, yang kedua iaitu perjanjian antara Petronas dan juga kerajaan negeri.
Perjanjian ini ditandatangani oleh semua kerajaan negeri pada tahun 1975, termasuklah negeri Terengganu dan juga negeri Kelantan. Dalam perjanjian ini, negeri tersebut bersetuju menyerahkan pengeluaran petroleum mereka kepada Petronas, dan sebagai balasan Petronas akan membuat bayaran tunai sebanyak 5% kepada kerajaan negeri yang memberikan petroleum kepada pihak Petronas daripada kawasan negeri tersebut di dalam perairan negeri ataupun di luar pesisir. Jadi kita beralih kepada latar belakang perundangan yang ketiga, iaitu perkara 76 dalam kurungan 4 Perlembagaan Persekutuan. Dalam akta ini memberi kuasa kepada Parlimen untuk membuat undang-undang berhubung dengan sumber asli yang termasuk dalam senarai negeri dengan syarat mendapat persetujuan Majlis Raja-Raja. Ini memberikan legitimasi kepada Akta Pembangunan Petroleum 1974 yang memusatkan kawalan sumber petroleum kepada Kerajaan Persekutuan melalui Petronas. Yang keempat merupakan isu bidang kuasa kawasan perairan. Salah satu asas pertikaian utama, iaitu khususnya dari negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu, ialah kedudukan medan minyak yang dikatakan berada di luar perairan negeri. Kerajaan Persekutuan berhujah bahawa kawasan pengeluaran terletak di luar 3 batu nautika dari pesisiran pantai negeri yang menurut mereka adalah di luar bidang kuasa negeri menurut undang-undang. Namun, kerajaan negeri pula berhujah bahawa perjanjian asal tidak menghadkan bayaran hanya kepada petroleum dari kawasan dalam perairan negeri saja, tetapi merangkumi mana-mana kawasan di mana petroleum dikeluarkan dan diperoleh dalam konteks negeri tersebut. Yang kelima merupakan kes-kes terkait, contohnya kes tuntutan Mahkamah Kelantan versus Petronas, iaitu pada tahun 2010 Kerajaan Kelantan memfailkan saman kepada Petronas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Menurut bayaran royalti atas hasil petroleum yang dikatakan dikeluarkan dari kawasan negeri tersebut. Walau bagaimanapun, mahkamah memutuskan bahawa isu ini bersifat perjanjian kontrak dan tidak dapat diputuskan oleh mahkamah tanpa keterangan lanjut tentang fakta teknikal dan perundangan. Jadi, isu pembayaran royalti di Terengganu pula telah menjadi topik perbincangan yang berpanjangan melibatkan aspek perundangan, ekonomi dan juga politik. Sejak penemuan sumber petroleum di perairan negeri Terengganu, perbincangan ini mengenai jumlah dan juga kaedah pembayaran royalti kepada negeri tersebut telah menimbulkan pelbagai pandangan dan juga perdebatan. Sejarah pembayaran royalti kepada negeri Terengganu pula, iaitu pada tahun 2000 sehingga tahun 2008, iaitu kerajaan negeri Terengganu menerima kira-kira RM6.2 million sebagai royalti petroleum daripada Kerajaan Persekutuan dalam tempoh ini. Jumlah ini termasuk RM808.6 juta yang telah diserahkan pada tahun 2008 oleh Timbalan Perdana Menteri ketika itu, iaitu Datuk Seri Najib. 2008 hingga 2020, dalam tempoh ini bayaran hasil petroleum kepada negeri Terengganu berjumlah RM22.4 bilion. Sebagai perbandingan, negeri Sabah menerima RM13.2 bilion, manakala Sarawak menerima 25.3 bilion dalam tempoh yang sama. Jadi, apakah isu dan pertikaian bayaran royalti Terengganu?
Kaedah pengiraan royalti, iaitu Kerajaan Negeri Terengganu menegaskan bahawa pembayaran royalti seharusnya berdasarkan jumlah pengeluaran kasar petroleum, bukan hanya sekadar keuntungan bersih. Menteri Besar Terengganu juga, iaitu Dr. Ahmad Samsuri Mohtar, menekankan bahawa perjanjian asal meletakkan bahawa bayaran 5% berdasarkan pengeluaran, bukan hanya keuntungan. Jadi yang kedua, kawasan pengeluaran. Terdapat perdebatan mengenai lokasi medan minyak dan juga gas sama ada berada dalam perairan negeri atau di luar had 3 batu nautika seperti yang ditetapkan oleh Akta Laut Wilayah 2012. Kerajaan Persekutuan juga berpendapat bahawa hasil daripada kawasan di luar had tersebut tidak layak untuk menerima bayaran royalti kepada negeri. Jadi kita pergi kepada langkah terkini dan juga perancangan masa hadapan pula. Yang pertama, pengurangan kebergantungan kepada royalti. Kerajaan Negeri Terengganu juga merancang untuk mengurangkan kebergantungan kepada royalti petroleum dengan memperkenalkan pelan penjanaan pendapatan baharu, iaitu pelan ini bertujuan untuk mengoptimumkan sumber sedia ada dan meneroka sumber pendapatan baharu bagi memastikan kestabilan ekonomi negeri. Yang kedua merupakan peruntukan pembangunan. Walau bagaimanapun, terdapat isu dalam pembayaran royalti. Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM1.55 bilion untuk pembangunan negeri Terengganu, melebihi jumlah royalti petroleum yang diterima oleh negeri tersebut. Ini menunjukkan bahawa komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan negeri walaupun terdapat sedikit pertikaian mengenai royalti tersebut. Jadi apa yang dapat saya ringkaskan pada royalti Terengganu ini 3, iaitu sejarah pembayaran, penggantungan dan juga penggantian dengan wang ihsan, dan yang terakhir merupakan tindakan undang-undang. Jadi sejarah pembayaran ini, Terengganu mula menerima royalti petroleum pada tahun 1978 dengan jumlah RM13.2 juta dan jumlah ini telah meningkat kepada RM498.7 juta pada tahun 1999. Jadi penggantungan dan penggantian dengan wang ihsan ini pada tahun 2000, pembayaran royalti kepada negeri Terengganu dihentikan dan digantikan dengan wang ihsan yang disalurkan melalui Jawatankuasa Peringkat Pusat, iaitu JPP, bukan terus kepada kerajaan negeri. Dan yang terakhir merupakan tindakan undang-undang. Kerajaan Negeri Terengganu mengambil tindakan undang-undang terhadap Petronas berhubung dengan isu royalti ini, namun menarik balik saman tersebut apabila telah mencapai penyelesaian dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi kita beralih kepada isu bayaran royalti kepada negeri Kelantan. Isu ini telah menjadi perdebatan berpanjangan yang melibatkan aspek perundangan, ekonomi dan juga politik. Kelantan menuntut bayaran royalti berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Petronas pada tahun 1975 yang menyatakan bahawa negeri tersebut berhak menerima bayaran tunai sebanyak 5% daripada nilai petroleum yang diperolehi oleh kawasan negeri tersebut. Latar belakang isu royalti di negeri Kelantan, iaitu lokasi medan petroleum. Kerajaan Persekutuan berpendapat bahawa medan pengeluaran petroleum yang beroperasi terletak di luar perairan negeri Kelantan melebihi had 3 batu nautika seperti yang ditetapkan dalam Akta Laut Wilayah 2012, iaitu dalam kurungan Akta 750. Oleh itu, bayaran royalti ini tidak dibenarkan. Sebaliknya, digantikan dengan wang ihsan. Seterusnya, penolakan Akta Laut 2012. Pada
5 November 2015, Dewan Undangan Negeri iaitu DUN Kelantan menolak untuk meratifikasikan Akta Laut Wilayah 2012 dengan alasan bahawa akta tersebut menghadkan sepadan perairan negeri kepada 3 batu nautika, sekaligus menafikan bahawa hak Kelantan untuk menerima bayaran tunai petroleum. Jadi, mari kita fahami statistik pembayaran dan juga tindakan kerajaan negeri. Pada 2009, negeri Kelantan menerima RM28 juta sebagai wang ihsan daripada hasil petroleum. Pada tahun 2020 hingga 2021 juga, pembayaran meningkat secara signifikasi kepada RM400 juta dengan RM200 juta disalurkan setiap tahun. Peningkatan ini hasil daripada rundingan semula perjanjian antara Petronas dan juga kerajaan. Rundingan berterusan ini iaitu Kerajaan Negeri Kelantan telah mengadakan 6 siri rundingan dengan Perdana Menteri pada tahun 2013 hingga tahun 2021 serta satu penemuan dengan pengerusi dan juga pengurus tertinggi Petronas pada tahun 2010 iaitu 10 Julai bagi menuntut bayaran petroleum tunai. Usul DUN pada 21 Mac 2023, DUN Kelantan meluluskan supaya Menteri Besar meneruskan rundingan dengan Perdana Menteri untuk mengembalikan hak royalti petroleum kepada rakyat negeri ini. Jadi ini merupakan data pembayaran royalti kepada negeri-negeri yang mengeluarkan hasil petroleum. Pada tahun 2008 hingga 2020, Petronas telah membuat pembayaran tunai kepada negeri-negeri seperti yang berikut. Yang pertama merupakan negeri Sarawak. Negeri Sarawak telah menerima RM25.3 bilion. Negeri Sabah telah menerima RM13.2 bilion. Seterusnya, negeri Terengganu telah menerima RM22.4 bilion. Dan yang terakhir merupakan negeri Kelantan menerima RM418.9 juta. Jadi, analisis perbezaan pembayaran royalti. Terdapat 3 yang dikena pasti dalam analisis ini iaitu dasar dan perundangan, hubungan kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri dan yang terakhir merupakan kebergantungan ekonomi negeri. Jadi, kita pergi yang pertama merupakan Akta Pembangunan Petroleum 1974 dalam kurungan PDA 1974. Ini telah menetapkan bahawa negeri-negeri akan menerima bayaran tunai sebanyak 5% daripada hasil petroleum yang diekstrak dari kawasan mereka. Namun, tafsiran dan pelaksanaan akta ini berbeza antara negeri, menyebabkan perbezaan dalam jumlah pembayaran. Akta Laut Wilayah 2012 dalam kurungan Akta 750 mendefinisikan sempadan perairan negeri hingga 3 batu nautika dari garis pantai yang mempengaruhi kelayakan negeri untuk menerima royalti berdasarkan lokasi medan petroleum. Yang kedua merupakan hubungan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Hubungan politik antara kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri mempengaruhi aliran pembayaran royalti. Contohnya, perubahan pentadbiran di Terengganu selepas pilihan raya umum 1999 menyebabkan penukaran royalti kepada wang ihsan, mencerminkan bagaimana dinamika politik boleh mempengaruhi pembayaran. Dan yang terakhir merupakan kebergantungan ekonomi negeri. Negeri seperti negeri Terengganu sangat beruntung kepada royalti petroleum dengan hampir 70% daripada hasil negeri berasal daripada sumber ini.
Jadi sekatan atau pengurangan dalam pembayaran royalti boleh menyebabkan defisit fiskal yang ketara dan menjejaskan perancangan pembangunan negeri. Implikasi perbezaan pembayaran royalti terdapat 3, iaitu ekonomi, politik dan juga sosial. Yang pertama, ekonomi. Pembangunan tidak seimbang. Perbezaan dalam pembayaran royalti ini boleh menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan antara negeri, di mana negeri yang menerima royalti yang lebih rendah mungkin ketinggalan dalam pembangunan infrastruktur dan juga sosial. Seterusnya, kebergantungan kepada sumber tunggal. Negeri yang terlalu bergantung kepada royalti petroleum mungkin menghadapi risiko ekonomi jika terdapat gangguan dalam pembayaran tunai atau penurunan harga minyak global. Yang kedua merupakan politik. Tuntutan autonomi negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu menuntut kuasa autonomi yang sama seperti negeri Sarawak dalam menguruskan sumber petroleum mereka. Ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap pengagihan hasil dan juga kuasa pusat. Ketegangan antara kerajaan negeri dan juga persekutuan ini dalam perbezaan pembayaran royalti boleh meningkatkan ketegangan politik antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan, terutamanya jika isu ini dipolitikkan. Yang terakhir merupakan sosial, iaitu kesejahteraan rakyat. Pengurangan dalam pembayaran royalti ini boleh menjejaskan program sosial dan juga kebajikan yang dibiayai oleh hasil tersebut, memberikan kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat di negeri yang berkenaan. Migrasi dan juga pembangunan modal insan, kekurangan peluang pekerjaan dan juga pembangunan akibat kekurangan dana boleh mendorong migrasi keluar dan menjejaskan lagi pembangunan modal insan di negeri tersebut. Jadi ini merupakan cadangan dan penyelesaian penetapan sempadan perairan untuk petroleum. Penetapan sempadan perairan antara negeri di Malaysia memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan hak milik dan juga pengagihan hasil petroleum. Ini menjadikan kompleks disebabkan oleh perbezaan tafsiran undang-undang dan juga kepentingan ekonomi setiap negeri. Berikut adalah beberapa penyelesaian yang boleh dipertimbangkan. Yang pertama merupakan rundingan antara kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan boleh mengadakan dialog berterusan antara mereka berdua untuk mencapai kata sepakat mengenai penetapan sempadan perairan. Pendekatan ini penting bagi memastikan keputusan yang adil dan juga saksama bagi semua pihak. Yang kedua, penggunaan teknologi pemetaan terkini seperti contoh mengaplikasikan teknologi pemetaan moden seperti sistem maklumat geografi GIS dan pemetaan satelit untuk menentukan sempadan perairan dengan lebih tepat. Ini dapat mengurangkan pertikaian yang timbul akibat ketidakjelasan sempadan. Yang ketiga merupakan penubuhan jawatan kuasa bebas, iaitu penubuhan jawatan kuasa bebas yang terdiri daripada pakar undang-undang maritim, geografi dan juga ekonomi untuk menilai dan mencadangkan penyelesaian yang terbaik mengenai penetapan sempadan perairan. Jawatan kuasa ini boleh berfungsi sebagai badan penasihat yang neutral. Jadi kita teruskan dengan cadangan dan penyelesaian penetapan sempadan perairan untuk petroleum. Seterusnya, kajian semula Akta Laut Wilayah 2012 dalam kurungan Akta 750 iaitu mengkaji semula peruntukan dalam Akta Laut Wilayah 2012 yang menetapkan had laut wilayah negeri pada 3 batu nautika dari garis air surut. Ini penting bagi memastikan peruntukan
undang-undang selaras dengan realiti, geografi dan juga keperluan semasa negeri-negeri terbabit. Selain itu, pembentukan kawasan pembangunan bernama, iaitu contohnya seperti Malaysia dan juga Thailand, Joint Development Area, iaitu MTJDA. Negeri-negeri yang mempunyai pertindihan tuntutan boleh mempertimbangkan pembentukan kawasan yang bersama. Melalui pendekatan ini, hasil petroleum boleh dikongsi secara adil tanpa perlu menyelesaikan isu sempadan secara mutlak. Selain itu, pematuhan kepada prinsip undang-undang antarabangsa mengambil kira prinsip undang-undang antarabangsa seperti yang termaktub dalam Konvensyen Undang-Undang Laut Antarabangsa UNCLOS dalam menetapkan sempadan perairan. Ini boleh memberikan legitimasi dan mengurangkan pertikaian di peringkat antarabangsa. Dan yang terakhir merupakan penyelesaian melalui mahkamah. Sekiranya rundingan gagal mencapai kata sepakat, pihak-pihak yang terlibat boleh mempertimbangkan penyelesaian melalui mahkamah, seperti kes ke Mahkamah Antarabangsa ICJ, untuk mendapatkan keputusan yang sah dan mengikat. Jadi, kesimpulan bagi isu ini, isu pembayaran royalti petroleum di Malaysia melibatkan perdebatan yang kompleks mengenai hak negeri-negeri pengeluar minyak seperti negeri Terengganu, Kelantan, Sabah dan juga Sarawak. Terdapat hasil petroleum yang diekstrak dari kawasan mereka. Perbezaan tafsiran undang-undang seperti Akta Pembangunan Petroleum 1974 dan juga Akta Laut Wilayah 2012 telah menyebabkan variasi dalam jumlah dan bentuk pembayaran yang diterima oleh negeri-negeri tersebut. Sebagai contoh, medan pengeluaran yang terletak di luar batu 3 nautika dari garis air surut menyebabkan Kelantan dan negeri Terengganu tidak layak menerima royalti 5% secara langsung. Sebaliknya, diberikan wang ihsan oleh Kerajaan Persekutuan. Perbezaan ini telah menimbulkan pelbagai implikasi ekonomi dan juga politik yang disignifikasikan, termasuklah ketidakseimbangan dan juga pembangunan antara negeri dan ketegangan hubungan antara kerajaan negeri dan persekutuan. Usaha penyelesaian ini memerlukan rundingan yang berterusan, kajian semula perundangan dan mungkin pembentukan kawasan pembangunan bersama untuk memastikan agihan hasil petroleum yang adil dan saksama. Sekian, terima kasih.